Dua, fungsinya adalah untuk mengukur untung bersih yang diperoleh daripada setiap ringgit jualan bersih. 3% untung bersih atas jualan dapat juga menunjukkan keberkesanan sesebuah firma mengurus kos operasi atau kecekapan kendalian sesebuah perniagaan. 4. Rumus untuk pengiraan peratus untung bersih atas jualan, margin untung bersih, adalah seperti yang berikut. Peratus untung bersih atas jualan sama dengan untung bersih bahagi jualan bersih darab 100%. Ulangan atas modal. 1. Ulangan atas modal menunjukkan hubungan antara untung bersih dengan modal awal. 2. Fungsinya adalah untuk mengukur untung bersih bagi setiap ringgit modal yang dilaburkan. 3. Ulangan atas modal dapat dikira dengan menggunakan rumus di bawah ini. Ulangan atas modal sama dengan untung bersih bahagi modal awal darab 100%. 4. Semakin tinggi kadar ulangan atas modal, semakin baik untuk menarik minat pelabur untuk melabur dalam firma dan sebaliknya. 5. Untuk menentukan sama ada kadar pulangan atas modal sesebuah perniagaan itu memuaskan atau tidak memuaskan, kadar pulangan ini perlu dibandingkan dengan kadar faedah atas simpanan yang dibayar oleh bank. 6. Jika kadar pulangan atas modal semakin rendah berbanding dengan kadar faedah atas simpanan bank, prestasi perniagaan dikatakan telah merosot. Rujuk contoh di muka surat 245. Nisbah kecairan. 1. Nisbah kecairan terdiri daripada yang berikut. A. Nisbah semasa. B. Nisbah ujian aset. Nisbah semasa. 1. Nisbah semasa menunjukkan hubungan antara aset semasa dengan liability semasa. 2. Nisbah ini berfungsi untuk mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk menjelaskan semua liability semasa tentang jangka pendek mengikut masa yang ditetapkan. 3. Nisbah semasa dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Nisbah semasa sama dengan aset semasa bahagi liability semasa. Mengurus inventory. 6. Nilai pusing ganti inventory yang rendah menunjukkan bahawa
1. Analisis tempoh pembayaran hutang berfungsi untuk mengukur keupayaan firma membayar hutang kepada pembekal. 2. Nisbah tempoh pembayaran hutang ini mengukur purata jangka masa yang diambil oleh firma untuk membayar hutang kepada pembekal. 3. Nisbah tempoh pembayaran hutang dapat dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. Tempoh pembayaran hutang sama dengan akaun belum bayar bahagi belian kredit darab 365 hari. Sebuah firma bagi sesuatu tahun semasa dapat dinilai dengan membandingkan nilai nisbah kewangan tahun semasa dengan nisbah kewangan tahun-tahun lepas. 2. Melalui perbandingan tersebut, perubahan prestasi kewangan sesebuah firma dapat diteliti, sama ada menunjukkan kemajuan, kestabilan, atau kemerosotan. 3. Hal ini seterusnya membolehkan firma memperbaiki prestasi kewangan perniagaan pada masa akan datang. Rujuk contoh di muka surat 251 dan 252. Cadangan tindakan untuk meningkatkan prestasi. 1. Meningkatkan nisbah keberuntungan. Tindakannya ialah meningkatkan harga jualan, mengurangkan belanja operasi dan mengawal kos berian dan belanja operasi. 2. Meningkatkan nisbah kecairan. Menjual aset bukan semasa untuk mendapatkan tunai. Mengurangkan pemberian secara kredit dan memohon overdraft bagi pemegang akaun semasa. 3. Meningkatkan nisbah kecekapan. A. Meningkatkan kadar pusing ganti inventory. Inventory perlu diurus